Nabil, Radin dan Azad muncul membuat kenyataan rasmi tentang tempoh rehat mereka akan kembali semula bersiaran apabila tiba waktunya nanti. Katanya, kami akan kembali meriahkan hari-hari anda. Demikian antara janji yang diberikan 3 penyampai radio segmen 3 pagi era iaitu Nabil Ahmad, Radin Amir dan Azad Jasmine yang ketika ini direhatkan susulan video kontroversi didakwa melanggar sensitiviti perkauman baru-baru ini. Menurut Nabil, terharu dengan sokongan dan doa yang diberikan orang ramai terhadap mereka bertiga sepanjang isu tersebut hangat diperdebatkan dalam media sosial. Sementara itu, kami ambil kesempatan ini nak ucap terima kasih kepada semua sahabat, para pendengar setia Era FM yang banyak memberi komen, mesej dan sokongan 150% kepada kami untuk terus bersemangat. Bukan sahaja orang ramai, mereka juga merakam penghargaan Buan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, MCMC dan Polis Diraja Malaysia PDRM kerana banyak membantu dalam pelbagai urusan melibatkan kontroversi tersebut sebelum ini. Tambahnya, mereka mengambil kesempatan untuk berehat seketika sepanjang tempoh digantung kerja ketika ini. Selain itu, Azad berkata, perkara paling utama ketika ini ialah setiap kaum dan bangsa perlu bersatu padu. Malah kompaun tersebut yang dikeluarkan selepas menerima izin daripada Jabatan Peguam Negara adalah bagi kesalahan bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Pada 4 Mac lalu, MCMC diarahkan oleh Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil untuk menjalankan siasatan terperinci berhubung video tular 3 penyampai radio Era FM yang didakwa mempersendakan upacara agama lain. Susulan itu, Astro dalam kenyataan rasmi turut menggantung tugas 3 penyampai radio dan 2 lagi kaki tangan. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, semoga Nabil, Azad dan Radin menjadikan sebagai satu iktibar dan semoga berjaya dalam kerjaya masing-masing.